Dapat dah ke? Nazhan. Nanti. Mana Corazon yang tu. Okey, jadi tak apa, kita ada lagi kawan yang belum masuk. Jadi kita mulakan terus kelas kita. Okey. Umairah boleh dengar ke suara cikgu? Boleh cikgu. Okey semua. Jadi jom kita mulakan terus kelas kita. Kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Jadi kita ni dah nak trial SPM, jadi kita tak pergi kepada topikal dah mulai hari ni. Kita akan pergi kepada soalan-soalan bentuk peperiksaan. Cikgu ada hantar modul. Okey, modul yang cikgu ada hantar tu adalah modul daripada SBP. SBP, College Islam Sultan Alam Shah Kisas. Maira pernah dengar tak Kisas? Pernah cikgu. Okey. Dia daripada Kisas lah. Okey. Jadi, cikgu akan mula share skrin sekarang. Syaza dah boleh nampak dah ke? Nampak. Okey. Jadi kita akan memfokuskan kepada revision secara soalan exam. Kita target hari ni 10 soalan. Target. Tak tahulah dapat buat ke tak. Okey. Jadi kamu boleh buka dekat dalam WhatsApp tu. Cikgu ada hantar sekali dengan link. Sekali dengan link tu cikgu ada hantar. Okey. Jadi kita akan pergi kepada kita punya modul. Kita akan tengok kepada soalan yang pertama. Okey. Soalan yang pertama ni cikgu yang bagi kita akan buat revision berdasarkan apa orang kata? Kita akan buat revision berdasarkan topikal untuk tingkatan 5. Satu-satulah. Satu-satu. Okey, revision yang pertama adalah sukatan membulat. Okey. Ini adalah kita punya sukatan membulat. Kita buat intro dulu. Kita buat intro dulu. Okey. Okey, baik. Ini adalah kita punya jisim sukatan membulat. Syaza nampak ke yang cikgu share dekat depan ni ke kurang jelas? Nampak. Nampak. Okey, baik. Jadi sekarang ni cikgu tak terus buat. Kalau cikgu terus buat, kamu pun tak sempat nak baca soalan, tak sempat pun nak tahu apa yang soalan dah bagi, tak sempat pun nak tahu apa yang soalan nak. Jadi cikgu akan bagi setiap soalan selang 5 minit. Selang 5 minit. Tapi untuk bahagian sukatan membulat ni, cikgu akan bagi sekali dengan dia punya formula lah. Formula-formula yang terlibat untuk sukatan membulat ni dia tak banyak. Tapi kita kena faham untuk sukatan membulat dia adalah gabungan. Gabungan apa? Gabungan daripada topik-topik yang lain. Okey, jadi kita tengok kepada yang nombor 1 dahulu. Okey. Sekejap. Okey, dalam sukatan membulat, dalam sukatan membulat, ini adalah kita punya soalan. Ni kita dah buat kan? Cikgu pun terlupa lah hari tu. Umairah dah buat ke Umairah soalan ni Umairah? Yang jisim peha ni? Belum cikgu. Belum kan? Okey, baik. Jadi, formula dekat belah bawah. Lepas tu soalan dekat sini. Maklumat dekat sini. Okey, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan. Cikgu bagi 6 minit. Satu soalan 3 minit. Soalan A 3 minit. Soalan B pun 3 minit. Okey, boleh mula buat sekarang. Cikgu tak boleh mula buat terus. Kalau cikgu mula buat terus, nanti kamu pun tak sempat nak baca soalan lagi. Nazhan, boleh ke Nazhan? Cuba buat dulu Nazhan. Boleh cikgu. Okey.
Okey, 2 minit lagi. Okey. Nazhan boleh buat ke tu Nazhan? Nombor 2 tak berapa faham. Okey. Okey, nice. Anis boleh buat ke ni Anis? Nombor 2 tersekat sikit. Okey, baik. Jadi tak apa, jom kita mulakan kita punya penjelasan bagi soalan yang pertama. Okey, kita akan jawab satu-satu, kita tak jawab semua, kita akan jawab soalan A dulu. Alright, okey. Jadi kalau siapa-siapa yang tak faham, kena bagi tahu cikgu lah mana yang dia tak faham. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan A. Untuk soalan A, Raja satu menunjukkan pandangan hadapan sebuah alat penimbang berbentuk bulatan dengan jejari 12 cm. Jadi dekat sini kita dah dapat dah dia punya jejari iaitu 12 cm. Kemudian disokong di tapak berbentuk kuboid. Ni kuboid kita lah, kuboid. Panjang tapak kawasan berlorek adalah 30 cm. Panjang kawasan berlorek itu adalah 30 cm. Okey, habis. Lepas tu tinggi dia 6 cm, dia bagi tahu berat maksimum yang boleh ditampak adalah 2.4. Apabila ditimbang per ayam, jarum menimbang menunjukkan kedudukan di A. Sekarang kita nak tahu jisim per ayam dalam gram. Okey, kita nak tahu berapakah jisim per ayam dalam gram. Jadi untuk kita nak tahu berapakah jisim per ayam dalam gram dekat sini, cikgu akan keluarkan kita punya penimbang ni untuk cikgu zoom out. Untuk cikgu zoom out. Kenapa cikgu nak zoom out dekat sini? Cikgu nak kamu tahu satu benda. Bila kita bercakap tentang jisim, kita punya pergerakan tu adalah dia bermula daripada sini tau. Dia bermula daripada tengah-tengah ni. Jadi dia jatuh ke sini. Bermaksud kita kena tahu berapakah sudut dia. Baru kita boleh tahu dia punya jisim. Itu dulu. Okey, habis.
Jadi yang pertama sekali kita akan bercakap tentang ratio. Kita akan bercakap tentang ratio. Jadi ratio kita dekat sini kita kena faham bila dia kata 2.4 kilogram mewakili satu bulatan penuh, bermaksud jarum tu dah cukup satu pusingan, jadi 360 darjah. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan kita punya berat bagi ayam ni adalah kita akan ambil 2.41 kilogram disamakan dengan berat ayam dalam kilogram, perkan dengan dekat sini adalah untuk satu bulatan penuh dan dekat sini adalah sudut yang kita nak kena cari dekat situ. Boleh follow ke sampai sini? Nak dengar suara sikit? Boleh follow ke? Nampak ke sampai situ? Boleh. Okey, baik. Anis jelaskan ni sampai situ. Jelas cikgu. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan kepada kita punya penjelasan. Untuk kita punya penjelasan dekat sini, cikgu akan bawa keluar satu perkara. Apa yang cikgu nak bawa keluar dekat situ? Okey, dekat sini cikgu nak kamu faham. Bila kita gerakkan kita punya jarum ni, tengok betul-betul. Bila kita gerakkan kita punya jarum ni sampai sini, bermaksud kita akan ada 12 cm dekat sini. Okey, 12 cm dekat sini. Mana ada tu, bukan donat. Okey, kemudian kita pun kena faham dekat sini 6 cm. Jadi daripada situ cikgu akan bentukkan satu segitiga daripada sini. Ni kamu boleh tengok ni segitiga kita. Nampak ke semua segitiga yang cikgu tunjuk tu? Nampak ke? Nampak. Nampak. Okey, itulah dia punya segitiga. Itulah dia punya segitiga kita. Jadi daripada segitiga kita ni kita nak kena cuba dapatkan idea. Cikgu ulang, kita nak kena cuba dapatkan idea. Apa idea dia? Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu zoom out segitiga ni. Cikgu keluarkan segitiga ni. Yang pertama, Naim, tolonglah. Sana sikit. Jangan naik kat sini. Keluar. Keluar. Pergi kat mama. Okey, baik. Jadi daripada sini, mula-mula sekali kita akan ambil 12. Tolakkan dengan 6. Kita akan dapat tinggi dekat kawasan warna biru ni. Jadi tinggi dekat kawasan warna biru ni kita akan dapat dekat sini 6 cm. Kemudian daripada sini juga kita kena faham pergerakan jarum warna merah adalah sama dengan jarum warna merah ini. Sebab apa? Sebab dia dikira sebagai jejari. Jadi kalau dekat situ 12 cm maksudnya apa? Maksudnya sini pun adalah 12 cm. Jadi daripada sini dengan kita menggunakan nilai yang kita faham daripada trigonometri, kita boleh cari sudut warna hijau. Kenapa cari sudut warna hijau? Sebab sudut warna hitam dengan sudut warna hijau, bila cikgu tambahkan dia dapat dalam satu garisan. Iaitu satu garisan bermaksud dia membawa kepada 180 darjah. Jelas semua? Nak dengar suara sikit? Jelas? Jelas. Okey. Jadi kita kena ingatlah. Ini adalah kita punya 90 darjah. Depan kita adalah kita punya hypotenuse. Ini kita punya opposite. Dan ini adalah kita punya adjacent. Jadi kita pakai soh kahtua. Jadi soh kahtua dekat sini O tu kita tak guna. Bermaksud formula yang ada O kita tak boleh pakai. Kita akan pakai kah. Jadi kah tu apa? Kah tu datang daripada cos theta A per H. Jadi cos theta kita masukkan A kita apa? A kita adalah 6, H kita adalah 12. Dan daripada sini cos ni cikgu pindah ke sebelah, dia akan jadi shift cos. Dia akan jadi shift cos. Dekat sini cos negatif 6/12, kita pun tekanlah kalkulator. Kita pun tekanlah kalkulator dekat sini. Okey, shift cos dalam kurungan 6 bahagi dengan 12, kita akan dapat dia punya sudut 60 darjah. 60 darjah tu apa? 60 darjah tu sudut dekat sini. Sini adalah sudut 60 darjah. Ni 60 darjah. Jadi dengan cara ni kita boleh faham. Kita boleh masukkan dekat sini. Okey, dia ditambahkan dengan 60 darjah.
Jadi kita nak dapatkan kita punya baki iaitu kawasan warna hitam ni dengan kita akan ambil 180 tolak dengan 60 darjah. Jadi kita pun tekanlah kalkulator 180 tolak dengan 60 kita dapat 120 darjah. Jadi dia tak jadi tanda soal dah dekat sini. Sebab apa? Sebab dekat sini kita dah dapat dah dia 120 darjah. Syazah sampai sini boleh follow ke Syazah? Boleh. Boleh. Anis boleh follow? Boleh cikgu. Alright. Nazhan boleh follow Nazhan? Boleh cikgu. Okey. Umaira boleh follow ke Umaira? Boleh cikgu. Okey, Ya. baik. Bila Gangguan kita dah dapat apa Syazah? Ada gangguan sikit. Kucing saya tiba-tiba naik atas meja saya kejap. Okey, baik. Jadi bila kita dah dapat dah kita punya darjah iaitu 120 darjah, kita pun ambil 2.41 perkan dengan 360 berat ayam tu cikgu jadikan dia sebagai X. Okey, darjah kita dah dapat 120. Jadi kita pun buatlah algebra. Kita cari X. Jadi dekat sini cikgu buat darab silang 2.41 darab dengan 120, X darab dengan 360. Jadi daripada sini kita pun tekan kalkulator 2.41 darab 120 kita dapat 289.2. Okey, 360 ni dia darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kita pun tekan kalkulator kita akan dapat 0.803 kilogram. Inilah dia kita punya berat bagi ayam tersebut. Nazan, sama ke lain jawapan kita? Lain lah cikgu. Lain. Okey. Syazah, sama ke lain jawapan kita? Sama. Sama, baguslah. Anis sama ke lain Anis? Sama cikgu. Okey, baik. Umaira, sama ke lain? Sama cikgu. Okey, baik. Jadi ini adalah kita punya soalan A. Cikgu akan screenshot, cikgu akan hantar dekat dalam WhatsApp. Ini adalah soalan 1A. Soalan 1. Okey. Jadi kita teruskan, kita pergi pula kepada kita punya soalan yang seterusnya iaitu soalan 1B. Luas dalam sentimeter kuasa 2 kawasan berlorek. Okey, jom. Okey. Bila dia nak dapatkan luas kawasan berlorek dekat sini, bila dia nak dapatkan luas kawasan berlorek dekat sini, kita kena faham, kita kena bayangkan kita ada luas yang warna biru ni. Ini luas warna biru. Ini luas warna biru. Iaitu luas segi 4. Itu yang pertama. Ditolakkan dengan luas kawasan yang berwarna hijau. Luas kawasan yang berwarna hijau. Okey. Barulah kita akan dapat hasil dia akan merujuk kepada kawasan berlorek sahaja. Idea ni dulu yang kita kena nampak, barulah kita fikir macam mana kita nak buat. Jadi kalau kita tak ada idea, kalau kita tak ada idea, tak boleh nak buat. Okey. Ini sebab apa? Sebab dalam ADMAT ni, dia bukan tentang jawapan yang betul semata-mata. Dia adalah tentang pelajar tu ada idea ataupun tidak. Jadi kita bawa dia pergi dekat sebelah, kita ada 30 cm dekat belah bawah ni. Kita ada 30 dekat belah bawah ni. Jadi kita pun ambillah 6 didarabkan dengan 30. Daripada sini 6 darab 30 kita akan dapat 180 cm kuasa 2. Itu luas kawasan yang berwarna biru. Nazan boleh follow Nazan? Jelas? Jelas cikgu. Alright. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan pula kepada kita punya luas untuk kawasan berwarna hijau. Okey, untuk luas kawasan berwarna hijau dekat sini, cikgu nak kamu nampak. Kamu boleh tengok dekat sini.
Panjang berat apabila ditimbang jarum menunjukkan kedudukan A. Sekejap Okey, baik. Jadi daripada sini kita kena faham untuk kita dapatkan luas kawasan berwarna hijau adalah kita kena dapatkan kita punya yang pertama luas kawasan berlorek. Kita kena dapatkan daripada O, A, C, B. Ditolakkan dengan luas segitiga dekat belah atas tu O, A, B. Baru kita dapatkan luas berwarna hijau. Baru kita dapat luas warna hijau. Jadi yang pertama untuk kita dapatkan kita punya luas ni. Yang pertama untuk kita dapatkan kita punya luas ni. Apa yang kita boleh baca di dalam keadaan jatuh. Maksudnya apa? Maksudnya segitiga kita dekat sini. Kita dapat dia berapa tadi kat sini? Kita dapat dia 60 darjah. Jadi, dia mempunyai panjang yang sama lah. Dia mempunyai panjang yang sama. Sebab dia dah bagi tahu yang C ni berhadapan dengan 2.4. Jadi, dia tak ada sangat-sangat. Jadi, sini pun 60. Jadi, kita dah dapat dekat sini. Panjang kita ni adalah 120. Sini pun sama 120. Okey, boleh follow ke sampai situ? Nak dengar suara sikit? Boleh follow? Boleh. Alright. Jadi, daripada sini kita pergi pula kepada kita punya kiraan. Kiraan bahagian luas sektor. Luas sektor ni formula dia adalah 1/2 darabkan dengan J kuasa 2 darab dengan theta, dan theta ni mesti dalam keadaan radian. Jadi apa yang cikgu kena buat dekat sini adalah cikgu kena tukarkan 120 darjah kepada radian. Macam mana kita nak tukarkan? 120 didarabkan dengan pi per 180. Jadi kita pun tekan kalkulator. 120 darab dengan pi per dengan 180, kita dapat dekat sini 2.094. Kita pun masukkanlah ke dalam kita punya kawasan ni 1/2. Jejari kita dah dapat dah tadi, iaitu jejari kita 12. Kita masukkanlah 12 kuasa 2 darabkan dengan 2.094. Jadi kita pun tekan kalkulator. 12 kuasa 2 bagi 2. Lepas tu darab dengan 2.094. Kita akan dapat 150.768. Jadi ini apa? Ini adalah luas keseluruhan kawasan yang berada dekat dalam ni. Okey. Dapat? Nak dengar suara sikit? Dapat? Dapat. Alright. Sekarang kita kena cari untuk kita punya luas segitiga dekat sini. Untuk kita cari luas segitiga dekat sini, kamu boleh guna macam-macam cara. Sama ada kamu bahagikan dia kepada satu segitiga yang macam ni. Kita kan dah dapat dah yang mana kita punya tinggi dia kita dapat 6 cm. Cikgu masukkanlah 6 cm dekat sini. Dan dekat belah bawah tu tak ada. Tapi dekat belah atas ni adalah dia punya jejari iaitu 12. Jadi kita boleh cari dengan menggunakan teorem Pythagoras. Dengan menggunakan teorem Pythagoras. Dekat sini kita akan dapat 12. Cikgu buat kat atas. Teorem Pythagoras dekat sini. 12 kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2. Cikgu jadikan dia X lah. Tambah X kuasa 2. Jadi kita cari X tu. 6 ni positif. Pindahlah ke sebelah. Dia jadi negatif 6 kuasa 2. Sama dengan X kuasa 2. Okey, 12 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2. Kita dapat 108. Punca tu kita pindah ke sebelah. Jadi punca kuasa 108 kita dapat X dekat sini adalah 10.39. Jadi kita dapatlah dekat sini 10.39. Daripada situ kita boleh dapat kita punya luas segitiga iaitu 1/2 darabkan dengan tinggi dia 6 darabkan dengan tapak dia 10.69. Tapi ini baru satu kawasan. Jadi bila kita nak dua kawasan, kita kena darabkan juga dengan 2. Nazan boleh follow ke sampai situ? Boleh cikgu. Ini 2 ni sebab ada 2 segitiga. Ni segitiga pertama, ni segitiga kedua. Jadi dekat sini kita pun tekan kalkulator. Kita pun dapatlah. Kita akan dapatlah dekat sini 64.14. 64.14. Jadi jangan lupa untuk kita tolakkan. Untuk kawasan warna hijau ni 150.768 ditolakkan dengan 64.14.
Kita pun tekanlah kalkulator 100 tu 150 150.768 tolak dengan 64.14 kita dapat 86.63. Jadi ini adalah luas kawasan yang berwarna hijau. Jadi untuk kita dapatkan jawapan kita, kita akan ambil luas kawasan yang berwarna biru 180 tolak dengan luas kawasan warna hijau 86.63. Kita dapatlah kita punya luas kawasan warna merah 93.37 cm kuasa 2. Okey. Cikgu laju ke? Umairah boleh follow ke ataupun cikgu laju sangat? Boleh follow cikgu. Okey, itulah cara dia. Siapa nama? Syazah boleh follow tak Syazah? Boleh. Okey. Okey. Cikgu nak terus. Anis, cikgu nak teruskan boleh ke Anis? Boleh cikgu. Okey, semua. Jadi dekat sini kita akan masuk kepada soalan soalan 1B. Okey, selesai. Maksudnya dekat situ kita dah buat 2 soalan. Okey, kita teruskan pula kepada soalan yang berikutnya tapi cikgu tak pergi kepada sukatan membulat. Cikgu akan masuk kepada kita punya soalan yang seterusnya iaitu soalan pembezaan. Cikgu ulang, soalan pembezaan. Untuk soalan pembezaan ni, cikgu cari. Tadi cikgu jumpa dah. Mana sekejap Ni pembezaan ni, cikgu nak cari yang selalu keluar ni. Ni soalan yang selalu keluar lah. Kenapa soalan ni? Sebab dalam ni kita ada pembezaan dan kita ada pengamiran. Ni. Sorry, pengamiran. 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 Yang ni kita cuba buat soalan nombor 4 ni. Okey ni, kita buat ulang kaji pengamiran pula. Tapi masa tu tak boleh lama lah. Sorry lah. Okey, cikgu bagi masa 7 minit. 7 minit A, B, C. Bukan A sahaja. Cikgu tahu mungkin tak sempat. Tapi kat sini cikgu nak kamu nampak. Fokus dia adalah teknik menjawab. Hmm. Sorry cikgu makan sekejap
Ayang. Pandai. Kalau pandai tak ada. Kalau tak ada tak apa. Tangkat luar. Kalau pandai tu nak bagi bau je lah. Tak apa. Oh, tak nak iman. Sekejap, saya ambil stream. Abang tengok nak tengok untuk abang tak apa boleh? Keluarga warisan saya. Ini tu satu. Atuk. Memang tak ada. Memang tak makan nasi. Tak bagi. Memang okey. Okay, semua 1 minit lagi. Tapi jangan tutup tu. Tak juga. Not to save. Okay, Nazhan. Nazhan dapat buat ke? Dah kau buat cikgu. Okey, tak apa. Memang tak cukup pun masa tu. Sebab cikgu takut tak sempat.
Okay, Nazan. Soalan A dapat buat tak soalan A? Umairah, soalan A dapat buat tak Umairah soalan A? Dapat buat. Okey, baik. Syazah, soalan A dapat buat tak? Dapatlah, tapi macam dah yakin je jawapan saya. Okey. Anis, soalan A dapat buat tak Anis? Boleh cikgu. Dia macam ni. Dapat buat soalan A, baru boleh buat B dengan C. Tak dapat buat A, tak dapat B dengan C. Itulah realiti yang kamu kena hadap. Itulah realiti yang kamu kena hadap. Kamu kalau sangkut dekat soalan A, B dengan C tu confirm akan sangkut sebab B dengan C tu dia perlukan maklumat dekat A. Okey. Jadi yang pertama kita akan pergi kepada penjelasan untuk soalan A dahulu. Okey, untuk soalan A dekat sini cikgu akan duplicate ni. Kita akan pergi satu-satu. Okey. Apa yang kita kena buat? Umairah, rasa-rasa untuk cikgu dapatkan koordinat A tu apa yang cikgu kena buat Umairah? Tahu tak Umairah? Apa yang cikgu kena buat untuk dapatkan koordinat A tu? Cari kecurunan. Dari kecurunan. Okey. Syazah. Tak boleh. Tadi tak main tawarkan nasi. Syazah. Untuk soalan A ni, apa yang Syazah cuba untuk buat untuk soalan A ni? Macam mana kita nak dapatkan koordinat soalan A tu? Tahu mencari dia punya dulu penghamiran. Pengamiran. Okey. Cikgu nak tanya Anis. Anis, apa yang Anis rasa untuk buat soalan A ni? Cari X dengan Y tu. Ambil yang 4Y dengan X sama dengan tu. Okey, baik. Jadi semua orang bukan terima kasih kepada yang bagi jawapan. Okey semua orang, dalam matematik bila kita bercakap dalam graf, tak kisahlah apa. Tak boleh, tadi tak makan nasi. Bila dalam graf berlaku sesuatu pertembungan, tidak kisah di dalam keadaan garis lurus ataupun persamaan kuadratik dengan garis lurus ataupun persamaan kuadratik dengan kuadratik ataupun apa-apalah persamaan yang mana dia akan ada pertembungan, dia ada pertembungan, dia ada pertembungan. Untuk mencari titik pertembungan, kamu kena buat persamaan serentak. Cikgu tak dengar jawapan tu tadi. Kita kena buat persamaan serentak. Jadi yes, kamu kena selesaikan persamaan serentak lah dekat sini untuk mencari A. Persamaan serentak dekat sini, kamu kena tengok kita punya fungsi yang kena pada kita punya pertembungan tu. Contoh yang pertama sekali adalah garis lurus ni. Garis lurus ni kita tahu 4Y sama dengan X tolak dengan 2. Itu yang pertama. Yang kedua dekat sini kita ada X sama dengan Y kuasa 2 tambah dengan 6. Itu adalah persamaan yang kedua. Benda ni kamu kena hafal sebab benda ni bukan pada pengamiran sahaja. Kamu kena faham. Yang untuk dalam ADMAT ni, dia bukan tentang bila bab tu masuk, okey bab tu je yang masuk. Oh tak. Maksudnya dalam soalan tu dia boleh masuk banyak benda. Pengamiran. Mana ada kita belajar cari koordinat titik A ni pengamiran? Mana ada? Mana ada pengamiran pun dalam soalan A ni? Tapi kamu kena ingat ni cara dia. Sesuatu yang bertembung dalam graf, nak cari titik pertembungan tu kena buat persamaan serentak. Tak kisah. Dekat geometri koordinat, bab 6, form 4. Dekat mana lagi dekat macam-macam lah. Memang ada dekat garis lurus, pengatur caraan linear. Dan benda tu banyak. Jadi untuk kita cari dia punya titik pertembungan, kita kena buat persamaan serentak. Jelas semua? Nak dengar suara sikit jelas? Jelas. Right.
Jadi dalam Itulah. persamaan, okey. Jadi dalam persamaan serentak ni kita dah nampak dia dah X tu wakilkan dengan apa. Jadi daripada sini cikgu pun wakilkanlah dekat sini. Maksudnya persamaan nombor 2 tu dia dah buat dalam keadaan X sama dengan apa, dia dah ungkapkan. Jadi cikgu akan masukkan persamaan nombor 2 ke dalam persamaan nombor 1. Persamaan nombor 1 kita 4Y sama dengan X tolak dengan 2. Jadi kita pun ambil kita punya X ni, masukkan dalam kita punya persamaan 4Y sama dengan, kita pun gantikanlah dia dengan Y kuasa 2 tambah dengan 6 tolak dengan 2. Mana cikgu dapat kat sini cikgu dapat. Ni cikgu gantikan dia. Itu maksud ganti. Lepas tu kita selesaikanlah. Kalau kamu nampak dia dalam keadaan kuasa 2 ni, maksudnya kamu kena selesaikan ikut cara kuadratik lah. Jadi cikgu pun buatlah cara kuadratik dekat sini, iaitu kita kena samakan dia dengan kosong. Jadi Y kuasa 2, 4Y ni kan dia positif, pindah ke sebelah jadi negatif 4Y, 6 tolak 2 kita akan dapat 4. Jadi daripada sini kita pun tekan kalkulator. Kita pun tekan kalkulator EQN, kita masukkan A kita 1, B kita negatif 4, C kita 4, terus kita dapat Y1 kita 2 dan Y1 kita dapat 1 saja, iaitu 2. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya pemfaktoran adalah Y kuasa 2 sama dengan kosong. Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, Nazhan jelas ke ni kat sini Nazhan? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, baik. Jadi bila kita dah dapat Y kita, masuklah ke dalam kita punya persamaan ni. Boleh tekan kalkulator, boleh tekan kalkulator. Jadi kita masukkan X sama dengan Y kuasa 2 tambah dengan 6. Kita pun masukkan dekat sini. X, Y kuasa 2. Y kita tu adalah 2. 2 kuasa 2 tambah dengan 6. Jadi kita dapat 2 kuasa 2. Kita dapat 4. 4 tambah 6 kita dapat 10. Jadi koordinat A tu X dia 10. Y kita 2. Jadi kalau kamu nampak dekat sini, dekat belah bawah ni, X kita adalah 10 dan kita nampak Y kita adalah 2. Itulah dia. Konsep dia dekat situ. Umairah, jelas ke Umairah? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Yang ni nanti salin nanti salin Kena ingat. Syaza okey Syaza? Okey, cikgu. Okey. Jadi dekat sini kadang-kadang benda ni kita baru tahu. Bila kita baru tahu dekat sini, kita kena faham, kita hanya tahu benda tu selepas kita drill soalan. Selepas kita jawab soalan exam. Maksudnya kalau sekadar kamu pergi kepada soalan topikal, dia tak nampak lagi. Orang kata bagusnya buat soalan exam ni, bila kita masuk kepada soalan A, kita akan tengok macam mana nak selesaikan benda ni. Lepas tu kita masuk kepada soalan B yang seterusnya, cara dia lain pula. Dia bukan bermaksud macam ni lah. Satu soalan tu banyak benda kita boleh belajar. Okey baik, jadi selesai dah. Cikgu pergi pula kepada yang seterusnya. Okey, Nazhan okey Nazhan? Okey cikgu. Kena ingat buat persamaan serentak. Okey. Alright, Umairah okey ke Umairah? Okey cikgu. Alright. Anis, cikgu nak tanya Anis sikit boleh ke Anis? Boleh cikgu. Anis, macam mana nak buat soalan B ni? Idea. Tak apa, tak ada siapa-siapa kenal Anis kat sini. Cikgu pun tak pernah tengok muka Anis. Cikgu nak idea Anis. Apa yang Anis tahu ataupun apa yang Anis rasa untuk kita selesaikan soalan B ni? Apa yang kita kena buat? Itu guna pengamiran yang saya dapat 2 kosong kat situ. Pandai. Terima kasih. Okey, sekarang ni pengamiran dia kita nak buat macam mana ni Anis? Kita boleh ambil yang 4Y tambah 2 dengan 2 kuasa 2 tambah 6 tu. 2 kuasa 2 tambah dengan 6. Oh, Anis terus masukkan dia punya 2 Okey, baik. Terima kasih Anis. Sama-sama cikgu. Okey, baik. Jadi jom kita fahamkan konsep pengamiran.
Okey, konsep pengamiran dekat sini kita boleh pengamiran ni adalah kita boleh cari luas bawah graf. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, luas bawah graf ni kamu kena faham. Kamu kena faham dekat sini kalau kita ada satu garis lurus, kalau kita ada satu garis lurus, kita akan buat pengamiran tanpa limit. Limit tu adalah nombor had. Kita akan dapatkan luas dekat semua kawasan ni. Jadi dekat sini itu dulu konsep pengamiran. Iaitu bila kita mengkamirkan sesuatu, tak kisahlah fungsinya, mengkamirkan sesuatu fungsi, kita boleh dapat dia punya luas dekat belah bawah graf kita. Syazah, jelas ke Syazah? Tak Jelas. jelas. Alright. Jelas tu. Umairah, kat situ Umairah faham? Faham, cikgu. Okey. Tetapi soalan, dia dah nampak pelajar ni, dia dah faham, dia tahu benda tu. Soalan akan datang dengan expectation yang pelajar dah tahu benda tu sebab benda tu paling basic. Kalau kamu tak tahu benda tu, kena check balik. Maksudnya setiap kali kita buat pengamiran, kita akan dapatkan luas bawah graf ni. Jadi untuk kita dapatkan luas kawasan berlorik dekat sini, kamu kena dapatkan idea dia. Okey. Itu yang pertama. Itu yang pertama kamu kena faham. Luas bawah graf. Pengamiran adalah luas bawah graf. Luas bawah graf. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ni kamu kena faham. Dekat pengamiran ni kita akan ada fungsi dx dengan dy. Dx dengan dy. Contoh. Tadi kita punya koordinat A. Koordinat A. Koordinat A tadi kita ada apa? 2 dengan 10. Tengok betul-betul. Kalau cikgu pakai dx, cikgu kena pakai koordinat ni. Ni. Kan ni. X kita ni kan kita dapat 10 ni kan. Ni 10. Okey. Dan koordinat A dekat sini untuk y kita dapat dia 2. Jadi kalau cikgu nak cari menggunakan koordinat dx, cikgu kena tahu limit dia. Maksudnya dari mana ke mana. Kalau cikgu pergi kepada x ni, cikgu tahu dia mula dengan 10 tapi dia berhenti dekat mana. Cikgu tak tahu dia dekat sini. Cikgu tak tahu. Jadi benda tu menyusahkan cikgu. Tapi boleh je nak cari. Cumanya kita tak nak panjang-panjang lama-lama dekat sini. Tapi dy dekat sini kamu boleh nampak 2 sehingga dekat sini kamu tahu dia kosong. Jadi dy ni kita tahu, okey, limit kita adalah 2 hingga kosong. Tapi kalau dekat kita punya x kita kat sini, kita tahu dia 10. Tapi kita tak tahu dia hingga berapa. Nazhan, jelas ke Nazhan dekat situ? Jelas cikgu. Jadi kita kena faham, limit ni adalah kita punya paksi. Kalau dx maksudnya kita kena tengok paksi x. Kalau dy kita kena tengok paksi y. Tapi kita kena faham jugalah. Kalau dia dalam keadaan dx, maksudnya kita punya apa orang kata? Maksudnya kita punya, kalau kita dalam keadaan dx, maksudnya dia dalam keadaan y lah. Kalau dia dalam keadaan dy, maksudnya persamaan kita in terms of x lah. Ini adalah asas tau. Ini adalah asas. Ini adalah kita punya asas. Boleh salin. Boleh salin. Cikgu ulang. Kalau kamu tengok dy, maksudnya dia mesti in terms of persamaan to x. Kalau kamu tengok dx, kita punya persamaan tu mesti in terms of y. Dia tak boleh sama. Okey. Habis dekat situ. Umairah, jelas ke? Jelas. Okey, habis. Jadi dekat sini, untuk jawab soalan ni, cikgu akan pakai dy lah. Sebab apa? Sebab dekat sini, dy cikgu dah tahu limit apa nak kena pakai. Kalau dx cikgu tak tahu, 10 hingga berapa ni cikgu tak tahu. Boleh nak cari. Cikgu ajarlah. Pokok kamu nak cari kan.
Maksudnya kalau kamu nak cari dekat sini, kita kena faham koordinat X ni masa ni kosong. 4Y sama dengan X tolak dengan 2. Okey, kat sini kan Y kita kan kosong. Jadi 4Y dia gantikan dengan kosong. Jadi kita dapat kosong. Teruslah negatif 2 pindah ke sebelah, dia jadi positif 2. Maksudnya kat sini 2 lah. Maksudnya 10 sehingga 2. Boleh, dua-dua boleh. Boleh nak cari. Tapi cikgu nak bagi tahulah. Kamu nak pakai yang mana dua-dua betul, tapi pastikan konsep tu betul. Supaya kamu tak tertukar. Anis jelaskan ni sampai situ. Itu kurang. Sama. Okay, Umairah jelas ke Umairah? Jelas. Okey. Nazan dapat boleh follow ke Nazan? Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi dekat sini cikgu akan pakai dy. Cikgu akan pakai dy sebab cikgu assume kamu tak buat yang ni Nazan pakai dy ke dx? dy. dy. Okey, bagus. Jadi daripada sini sekarang ni kamu boleh tengok. Anis tengah tengok ke tu Anis? Ada cikgu. Okey, baik. Jadi untuk kita dapatkan luas kawasan berlorek ni, kan cikgu dah cakap luas bawah graf. Kan cikgu cakap luas bawah graf. Jadi kena nampak dulu benda ni. Kalau tak cikgu tak nak buat. Jadi kan cikgu pakai persamaan y ni, persamaan y ni y kamu jangan tertukar pula ni y ni y. Jadi yang pertama, daripada kita punya persamaan dy tadi untuk garis lurus ni, kita akan untuk yang pertama cikgu akan ambil yang ni, lengkung ni. Kalau cikgu pergi dekat y paksi y cikgu buat luas bawah graf. Bukan cikgu tak nak buat ke tepi sebab cikgu nak kamu faham dia sama sahaja. Jadi kat sini kita dua lah, koordinat kita dua kan. Kamu boleh tengok sini 2 kosong. Jadi kalau cikgu buat pengamiran dekat sini untuk kita punya persamaan lengkung ni. Jadi cikgu dapat luas kawasan ni. Bila cikgu dah dapat luas kawasan tu, untuk cikgu dapatkan luas kawasan berlorek, cikgu kena tolak pula. Dengan menggunakan kita punya garis lurus punya persamaan ni. Bila kita dapat garis lurus punya persamaan itu mewakili luas yang kawasan ni. Yang kawasan warna hijau ni. Dia dekat sini. Dia dekat situ. Jadi, barulah kita dapat kawasan berlorek dia. Nazan nampak ke kat situ? Jelas ke? Nampak ke? Nampak cikgu. Okey, baik. Jadi cikgu buat dia dalam keadaan dy. Sebab cikgu pakai kita punya persamaan y. Jadi bila cikgu pakai persamaan y, dy, paksi y, maksudnya dekat kita punya persamaan dia minta in terms of x lah. Jadi kalau kamu nampak untuk warna biru ni, dia dah dalam keadaan x. X sama dengan y kuasa 2 tambah dengan 6. Jadi kita boleh gantikan. Kita boleh gantikan y kuasa 2 tambah dengan 6. Dan kita punya limit kita 2, 0. Samalah juga dekat sini. Betul lah kita akan cakap x dy. Tapi dekat sini untuk kita dapatkan persamaan kita ni, tengok betul-betul 4y sama dengan x tolak dengan 2. Negatif 2 pindah ke sebelah, dia akan jadi positif 2. Maksudnya kita akan nampak, okey, x tu adalah sama dengan 4y tambah 2. Jadi kita boleh gantikan dekat sini 4y tambah dengan 2 dy. Jadi limit dia 2, 0. Umairah, jelas ke kurang jelas? Boleh faham ke? Faham cikgu. Okey. Jadi dekat sinilah kita buat kita punya pengamiran. Pengamiran y kuasa 3 per dengan 3 tambah 6y. 6y. Kat sini kita ada kosong, kita ada 6y ni. 6y. Lepas tu kita masukkanlah 2, 0. 2 kosong ni, 2 kosong ni, kosong tu kamu tak payah buat pun sebab kalau dia dalam keadaan kosong, terus dapat kosong lah. Jadi kita pun tekanlah kalkulator,
dekat sini kita akan dapat 2 kuasa 3 per dengan 3 tolak 6 didarabkan dengan 3. Itu jawapan ni adalah untuk luas kawasan warna biru. Tolakkan dengan luas yang kawasan warna hijau ni, kita buat pengamiran dulu. Kita akan dapat dekat sini 4y kuasa 2 per dengan 2 tambah dengan 2y. 2 kosong. Kat sini kita boleh simplify 4 bahagi 2, kita dapat 2. Jadi kita masukkan 2y kuasa 2, 2y kuasa 2 tambah dengan 2y. Kita pun gantikanlah dekat sini. Cikgu zoom out sebab tak muat. Okey. Kita pun gantikanlah dekat sini. Ni kan 2 kosong kan. Kita masukkanlah 2. Kosong tak payah sebab dia apa-apa darab dengan kosong, kosong lah. Okey, 2 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 2. Jadi dekat sini kita pun tekanlah kalkulator. Kita pun tekanlah kalkulator. Untuk yang ni kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan dia. Jawapan dia dekat sini cikgu akan dapat 44 per 3. Tolakkan dengan yang ni luas kawasan warna hijau dekat sini, cikgu tekan kalkulator, cikgu dapat 12. Jadi kita tekan kalkulator, kita pun tolakkan dua-dua ni, kita akan dapat jawapan kita 8 per 3 unit kuasa 2. Itulah dia kita punya luas kawasan berlori. Nazan jelas ke Nazan sampai situ? Jelas cikgu, jelas. Jadi kena nampak tau pergerakan graf ni. Cikgu sebenarnya dia tak perlu pun nak terbalikkan. Cumanya selalunya kebanyakan pelajar bila cikgu buat dia ke tepi, dia jadi pening. Sebab dia kata, bukan ke pengamiran tu luas bawah graf. Jadi dekat sekolah pun kadang-kadang cikgu akan terbalikkan cikgu punya graf supaya dia nampak, benda ni ke bawah juga. Anis, jelaskan Anis untuk soalan 4B ni. Jelas cikgu dapat jawapan. Okey, Syazah 4B okey ke Syazah? Syazah nak solat ni rasa ni. Ya, dapat saya. Baru Jazan mau ni live sekejap. Okey. Alright, jadi dekat sini ini adalah soalan 2B. Cikgu siapa yang tak sempat salin boleh tengok kat WhatsApp Okey, sekarang ni kita teruskan pula kepada soalan 2C. Kita terus kepada soalan 2C. Jadi cikgu ni ajar ni supaya kamu nampak kau dapatlah sesuatu yang baru untuk kamu gunakan dalam exam. Dalam exam dia bukan tentang siapa yang paling banyak buat soalan dia dapat jawab. Dia adalah tentang berapa banyak benda yang dia boleh apply untuk dia boleh jawab exam. Okey, jadi kena betulkan konsep-konsep tu. Sekarang kita akan pergi kepada soalan C. Isi padu kisaran apabila sebutan dalam pi. Dan garis lurus X sama dengan 0 dikisarkan, dipusing 180 darjah pada paksi X. Ini apa benda pula ni? Ini adalah apa benda pula ni? Kita nak kena faham. Yang pertama sekali, kejap Kan, cikgu takut kamu tak dapat nota dia. Ini adalah bab 3. Pengamiran bab 3. Ni. Ni paksi X. Ini yang pertama. Ini nota yang pertama Dan ini adalah nota yang kedua. Tapi ini dia potong, dia pusing 360 darjah. Maksudnya dia pusing satu pusingan lengkap. Tapi yang ni dia pusing 180 darjah. Dia tak pusing satu pusingan lengkap. Okey. Jadi cikgu akan teruskan dekat sini. Kita pun tengoklah. Sekarang dia kata dikisarkan pada paksi X. Kan cikgu cakap bila dia kata dikisarkan pada paksi X, kita akan tengok koordinat X. Cikgu ulang. Tak boleh. Tak makan nasi tadi. Dia akan dikisarkan pada koordinat X. Jadi yang pertama sekali kita boleh tengok dekat koordinat X kita. Untuk koordinat X kita. Untuk bahagian A tu. X kita kan 10 kan. X kita ni. X kita ni tadi untuk koordinat A tadi kan kita dapat X kita tu 10. Jadi cikgu bawa lah pergi dekat sini. Okey lah kita dapat dia 10.
Daripada X sama dengan 10 ni lah. X sama dengan 10 ni. Apabila rantau dibatasi oleh lengkung dan garis lurus X sama dengan 10. Isi padu kisaran. Anis boleh buat tak soalan ni? Yang ni tak dapat cikgu. Oh, yang ni tak dapat? Ke tak faham Tak. macam mana nak buat? Tak faham. Tak faham. Umairah faham tak ni Umairah? Tak cikgu. Tak. Oh, cikgu terang daripada basic kejap. Okey, yang pertama X sama dengan 10. Okey, isi padu kisaran ni adalah kena pada lengkungan sahaja. Garis lurus tak boleh. Maksudnya dia lebih utama kepada lengkungan. Sebab tu dalam nota cikgu lengkungan. Jadi untuk bahagian lengkungan dekat sini, ni lengkung. Ni lengkung ni lengkung. Ni lengkung. Ni lengkung. Okey. Jadi daripada sini kita adalah satu garis lurus yang kena X sama dengan 10 pasti X sama dengan 10. Jadi kamu kena bayangkan dia berpusing. Mungkin tak nampak tak apa. Cikgu tunjuk. Yang ni dia pergi ke sini. Yang ni dia pergi ke sini. Yang ni dia pergi ke sini. Sekarang kalau dekat bahagian X sama dengan 10 ni, dia berpusing dalam keadaan macam ni. Dia berpusing dalam keadaan macam ni. Kisaran. Kisaran tu maksudnya dia tengah berpusing. Okey, Nazan jelas ke kat situ Nazan? Jelas cikgu. Ni. Ini dulu yang kamu kena faham. Ini dulu kamu kena faham. Dia pusing kisaran lah. Kisaran. Okey. Dia berpusing macam tu. Okey, itu yang pertama. Tapi yang ni dia cakap 180 darjah. Jadi bila 180 darjah, dia tak pusing macam ni. Kalau cikgu buat kisaran satu pusingan penuh ni, maksudnya 360 darjah. Maksud 180 darjah ni, dia pusing dekat satu bahagian. Dia pusing dekat satu bahagian sahaja. Kat belah belakang. Dia pusing dekat satu bahagian sahaja. Dia macam tak pusing habis. Kalau 360 dia pusing habis, dia lengkapkan satu pusingan. Okey, sampai situ dulu. Umairah jelas ke Umairah? Jelas cikgu. Okey. Jadi bila dia kena pada paksi X, bila dia kena pada paksi X, maksudnya kita punya persamaan dalam keadaan dx. Kita punya persamaan dalam keadaan dx. Bila kita punya persamaan dalam keadaan dx, kita akan merujuk kepada formula ni. Formula kita dekat sini adalah pi P A Y kuasa 2 dx. Okey. Jadi ini formula untuk pusingan 360 darjah. Tapi kalau 180 darjah nak macam mana? Pi ni kita akan bahagi dengan 2. Sebab apa? Sebab dia berpusing untuk 180 darjah. Dapat. Nak dengar suara sikit dapat? Dapat. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Jadi kita teruskan dekat sini. Okey, jadi kita teruskan dekat sini. Okey. Tak boleh. Jadi kita teruskan dekat sini. Untuk limit B dengan A ni, untuk limit B dengan A ni, kamu akan ambil dekat mana yang dia bersentuhan. Okey. Untuk yang bersentuhan ni, maksud dia dekat sini, kamu boleh tengok. Kita punya palang ni dekat sini, iaitu dalam keadaan X sama dengan 10. X sama dengan 10. Yang satu lagi ni adalah di sini. Kita nak kena cari. Macam mana kita nak cari ni? Jadi macam mana? Ini dia punya pusingan. Ini adalah dia punya pusingan. Dia macam limit dia tu lah. Dia macam limit dia. Dia macam nak pusingkan, dia pegang kat situ, barulah dia pusingkan. Jadi macam mana kita nak cari ni? Kita kan tengah bercakap tentang persamaan ni. Lengkungan ni. Jadi lengkungan ni, ini adalah keadaan dekat mana Y tu sama dengan kosong. Jadi kita akan ambil kita punya persamaan ni juga. X sama dengan Y kuasa 2 tambah dengan 6. Kita gantikan Y tu kosong.
Jadi kita akan dapat X tu sama dengan 6. Maksudnya koordinat ni dekat sini adalah 6. Koordinat ni 10. Jadi kita punya limit dekat sini adalah 10 sehingga 6. Nazan jelas ke kat situ Nazan? Cikgu, kenapa Y tu sama dengan kosong? Ni kalau untuk kita cari koordinat dekat sini kan koordinat ni kan Y kita kosong. Okey, faham. Umaira okey ke Umaira? Sampai situ jelas? Jelas cikgu. Dia kena tengok kena tengok Pak C tu dekat 10 dan kita punya Pak C tu tiang tempat dia. Tempat yang dia nak pusingkan tu. Lepas tu kamu kena tengok dekat mana graf tu bersentuhan dekat kita punya X. Dan cikgu dah bagi tahu dah tadi kenapa X. Sebab dia bagi tahu Pak C X sama dengan 10. Maksudnya kita kena pakai koordinat dekat Pak C X. Anis okey, Anis jelaskan Anis 10 dengan 6 tu. Okey cikgu. Okey. Yang seterusnya dekat sini adalah kita akan ambil kita punya persamaan ni. X sama dengan Y kuasa 2 tambah dengan 6. Kita nak gantikan dengan Y kuasa 2. Jadi 6 ni positif pindah ke sebelah. Jadi kita dapat X tolak dengan 6. Jadi kita akan gantikan Y kuasa 2 adalah sama dengan X tolak dengan 6. Kita gantilah kat sini. Dapat. Nak dengar suara sikit dapat. Dapat. Itulah persamaan yang kamu kena selesaikan. Jadi itulah idea dia. Cikgu dah jelaskan mana datang apa pi per 2. Cikgu dah jelaskan mana datang limit dia. Cikgu dah jelaskan mana datang S tolak dengan 6. Daripada sini kita akan buat pengamiran. Yang ni kita buat dulu dia duduk dekat belah luar. Okey, kita kamerkan dululah. Ini kameran Kameran kena boleh buat lah. 6x. Lepas tu 10 dengan 6. Ni pengamiran lah. Cikgu buat pengamiran. Lepas tu cikgu masukkan 10 dengan 6. Pi per 2. Buka lagi kurungan. Lepas tu kita masukkan 10 kuasa 2 per 2 tolak dengan 6. 10. Lepas tu tutup kurungan. Tolakkan dengan. Dekat sini 6. 6 kuasa 2 tolak per dengan 2. Tolakkan dengan 6 per dengan 6. Kamu pun selesaikan. Okey, kat sini cikgu selesaikan. Yang pertama cikgu akan dapat. Untuk yang ni, cikgu dapat negatif 10. Ditolakkan dengan untuk yang ni, cikgu akan dapat negatif 18. Jadi, daripada sini kita pun selesaikan. Kamu boleh tekan kalkulator lah. Kamu akan dapat dekat sini 4 pi unit kuasa 2. Dia idea tu yang penting. Yang ni semua orang. Yang ni bolehlah buat. Tapi yang ni nak buat, nak dapatkan kita punya equation ni, dia perlukan maklumat yang jelas. Maira okey ke Maira? Dapat ke sampai situ? Dapat cikgu. Susah tak Maira soalan ni? Sikit. Yang ni cikgu jelaskan semua. Faham? Ada sangkut mana-mana tak? Dekat C je. Yang C ni. Dekat C ni sangkut kat mana? Yang Idea je. idea dia. Yang ni dah dapat dah ke belum? Ke nak cikgu jelaskan lagi sekali? Dapat dah. Dah dapat dah. Okey, bagus. Okey, ni adalah kita punya soalan nombor 4. Nampak? Jadi daripada situ, nasihat cikgu untuk kamu semua, buatlah soalan exam. Berhenti buat soalan topikal. Dah nak trial dah ni. Dia sepatutnya dah ada benchmark dah. Bila kita dah nak trial, kita tak pergi dah soalan topikal. Kita akan buat soalan trial. Okey, habis. Cikgu akan teruskan pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya dekat sini. Kejap, bagi cikgu masa. Ini bab berapa? Kita nak jawab bab-bab yang berbeza sebab kita nak buat revision. Ni pilih atur dan gabungan, cikgu tak nak. Ni kebarangkalian. Barangkalian cikgu tak nak, cikgu nak pergi dekat ni. Dekat pembezaan. Ni linear program.
Pengatur caraan linear. Baru hari tu kita buat minggu lepas. Cuba skip. Kinematik gerakan garis lurus bab 8. Kita kena tahu pembezaan. Mana ya pembezaan cikgu pun? Ni. Oh, sikit je pembezaan dia. Oh, ke atas sekali. Ya, semua. Cikgu jumpa dah tadi. Ni pengamiran dah. Oh, sikit je pembezaan. Okey. Ini cikgu akan jawab soalan ni dulu. Okey, kita pergi kepada B1 dengan B2. Okey, jadi dekat sini cikgu bagi dulu kamu masa untuk selesaikan. 6 minit. Satu soalan 3 minit. Boleh buat sekarang. Ni hari tu kita belajar hari tu. Ya dah habis kan. Sebab dia memang tak makan nasi tadi.
Air sejuk ke air susu? Game air susu. Air bagi susu. Mana susu main? Buat susu. Okey. Habis sudah masa yang diberikan. Umairah dapat buat ke soalan ni Umairah? Dapat cikgu. Okey, baik. Senang ke susah ini Umairah? Boleh lah. Bolehlah. Okey, kita akan pergi kepada soalan nombor 1. Okey, untuk soalan 1 dululah. Satu-satu. Nyatakan dy per dx pada titik S. Kalau kamu nampak dy per dx pada titik S dekat sini, dy per dx pada titik S kat sini, ini merujuk kepada titik maksimum.
Ini merujuk kepada titik minimum. Jadi formula dia dekat sini, bila kita nak cari kita punya R dengan S ni, kita kena buat dy per dx sama dengan kosong. Tu cara dia. Tu cara dia. Jadi daripada sini apa yang kita boleh nampak adalah nilai dy per dx pada titik S tu adalah kosong. Siap. Cikgu tak ada jalan kerja ke? Kalau dia cakap, kalau dia bagi persamaan, kita kena buat dy per dx lah. Tapi kalau dia nak cari nilai dy per dx pada titik S tu, dia sama dengan kosong. Dia ada jalan kerja. Tak ada jalan kerja. Jelas semua? Nak dengar suara sikit? Nak dengar suara sikit jelas? Jelas. Itu je lah. Itu je lah. Okey, baik. Jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dekat sini. Ni soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Ya, Ni gambar ni cikgu dah tunjuk dah. Betul. Ni. Kok masih lagi ada yang tak faham kat mana normal, kat mana tangent. Sekarang ni kita pergi kepada titik R. Titik R dekat sini, kalau cikgu buat satu garisan, garis lurus, dia kena sipi-sipi dekat titik R. Ini kita panggil dia garisan tangent. Dan daripada sini, untuk titik R ni, dia akan ada satu garisan yang mana dia akan membentuk 90 darjah. Itu 90 darjah dekat sini. Itu kita panggil dia garisan normal. Itu adalah kita punya titik R. Okey. Sampai situ jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Nak dengar suara sikit sampai situ jelas ke? Jelas cikgu. Okey, baik. Jadi dekat sini kita pergi pula kepada kita punya R ni, titik R. Titik R ni adalah dalam keadaan negatif 2,6. Yang mana X dia negatif 2 dan Y dia 6. Jadi persamaan tangent bagi titik R selalu tangent tu adalah merujuk kepada dia punya garis lurus. Tangent tu adalah dia merujuk kepada kita punya garis lurus. Mana ni. Tengok betul-betul. Jadi kalau garis lurus dia, kalau titik R di kalau titik benda lain dia dekat sini ke, yes dia akan dapat garis lurus dia, kita akan dapat Y sama dengan MS tambah C. Kan titik R ni kan titik maksimum. Titik maksimum tu maksudnya yang dia betul-betul berada di atas. Jadi dia akan ada satu garis lurus tangent, dia tegak macam ni, dia pergi kepada paksi Y. Dan titik R punya koordinat yang potong pada paksi Y adalah 6. Jadi persamaan garis lurus tangent dia adalah Y sama dengan 6. Persamaan normal dia macam mana? Kamu boleh tengok dekat koordinat R. Koordinat R kita dekat sini negatif 2. Kan cikgu cakap, untuk kita dapatkan persamaan normal, dia mesti 90 degree dengan garis lurus kita punya warna biru. Dan kita akan dapat koordinat dia dekat sini tadi. Berapa koordinatnya? R kita negatif 2. Jadi ni negatif 2. Jadi persamaan dia adalah X sama dengan negatif 2. Jadi jawapan untuk soalan nombor 2 adalah X sama dengan negatif 2. Tiada jalan kerja. Tapi untuk sampai kepada jawapan ni, kamu perlukan penjelasan benda ni. Okey, Nazhan. Jelaskan ni Nazhan. Dapat jawab ke tak ni yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas cikgu dapat. Okey, baik. Umaira dapat sama ke tak? Sama cikgu. Bagus. Anis dapat sama ke lain Anis? Sama cikgu. Good job semua. Okey, baik. Jadi ini adalah kita punya B kita lah. Okey, jadi daripada sini cikgu pergi kepada soalan 3. Okey, kita masuk kepada soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang seterusnya ni mungkin soalan yang terakhir lah. Mungkin soalan yang terakhir. Diberi bahawa
Tengok lalu kalau macam sempat lagi, cikgu buat nombor 3 ni. Kalau tak, cikgu buat nombor 2 ni je. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Buat lagi ni lah. Kita buat lagi 2 soalan. Ni soalan second last. Okey, baik. Jadi soalan dekat depan ni, cikgu bagi masa 5 minit. Okey, boleh mula selesaikan.
Okey, jadi selesai dah soalan nombor 2 dekat depan. Okey, apa? Nazhan dapat buat tak ni Nazhan? Tengah buat lagi cikgu. Tengah buat lagi. Okey, tak apa, cikgu tunjuk. Okey, yang pertama idea. Yang pertama adalah idea. Sekarang ni kamu kena tengok betul-betul. Ini adalah pembezaan Kita akan dapat Y sama dengan DN tolak N kuasa 2. Yang ni dia dalam in terms of Y, dy. Jadi dy per dn. Kalau kita bezakan ni kita akan dapat dy per dn. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nampak dekat sini X sama dengan 3 tolak dengan N. Kalau yang ni dia dalam X kan. Jadi kita akan dapat dx per dn. Kalau kita bezakan dia. Okey. Jadi daripada sini dia nak apa? Dia nak dy per dx. Saya ulang, dia nak dy per dx. Tapi bila kita buat dy per dx dekat sini, bila kita buat dy per dx, cikgu ambil dy per dn didarabkan dengan dx per dn. Dia tak jadi dy per dx. Jadi salah benda ni. Jadi untuk dia jadi dy per dx, kita punya idea kita kat sini, dy per dn. Okey, baik. Jadi daripada sini kita kena tukarkan dia menjadi dn per dx. Dn per dx. Jadi daripada sini kita pun teruskan tukar dia. Macam mana kita nak tukarkan jadi dn per dx? Jadi kita tukarkan. 3 ni pindah ke sebelah, kita akan dapat x tolak dengan 3. Negatif pindah ke sebelah, kita akan dapat x tolak 3 sama dengan n. Negatif darab x, negatif x, negatif darab negatif, positif 3 sama dengan n. Jadi kita dapat n tu sama dengan negatif x tambah dengan 3. Okey. Jadi bila kita dah dapat sampai sini, kalau kita buat pembezaan dn per dx, barulah kita akan dapat jawapan kita. Okey, kita pun bezakanlah. Kat sini kita bezakan, kita akan dapat 2 tolakkan dengan 2n. Kat sini kita bezakan, kita akan dapatlah 2 tolakkan dengan 2n. Ni jawapan kita yang pertama. Tapi yang ni di dalam keadaan n ni, di dalam keadaan n ni. Okey semua, cikgu minta maaf. Cikgu bagi masa kamu buat soalan nombor 3 terus boleh? Cikgu ada kekangan, cikgu kekangan, cikgu terlupa soalan asal. Okey, jadi masing-masing nombor 2 ni kamu boleh sambung daripada sini. Lepas tu buat nombor 3, bagi cikgu masa kejap. Ya, semua. Okey, boleh buat nombor 2 tu cikgu dah bagi idea tu. Okey, nombor 3 tu boleh terus sambung. Okey, kejap.
Okay semua, ya Allah minta maaf. Okay. Nazan ada ke kat situ Nazan? Ada cikgu ada. Okey semua. Jadi cikgu maaf sangat. Okey, jadi kita sambung explanation kita. Kita sambung explanation kita dekat sini. Okey, kita akan teruskan. Okey, jadi dekat sini kita buatlah pembezaan Kita buatlah kita punya pembezaan kita. Jadi nombor 3 ni cikgu ke bawah sikit. Okey. Jadi daripada kita punya dy per dx yang 2n tolakkan dengan n kuasa 2 kat situ, cikgu harap kamu nampaklah. 2 tolakkan kat sini kalau kita bezakan kita akan nampaklah dy per dn adalah hasil daripada ni tinggallah 2, ni tolaklah 2n. Okey, sampai sini semua okey ke? Jelas ke sampai sini? Jelas cikgu. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan kepada kita punya soalan ni yang kan kita dapat dah n ni. Jadi dia dn per dx. Jadi kita akan dapat kat sini negatif 1 lah. Okey. Jadi bila kita dah dapat dekat situ, kita pakai formula yang cikgu bagi tahu ni, dy per dx adalah hasil daripada dy per dn kita apa? Dy per dn kita dekat sini adalah 2 tolak dengan 2n. Lepas tu dn per dx kita apa? Kita akan dapat negatif 1. Jadi negatif 1 ni bila kita darabkan dekat sini, negatif 1 darab 2 kita akan dapat negatif 2. Dekat sini kita akan dapat positif 2n. Okey, baik. Jadi ini kita punya apa? Ini kita punya dy per dx. Dy per dx. Okey, untuk kita kan dikata kat sini in terms of x. In terms of x. Jadi kita tengok balik dekat sini, n kita tu apa? N kita tu dekat sini kita dapat dia ni, kamu boleh tengok. N kita adalah sama dengan negatif x tambah dengan 3. Kita masukkan ni. Negatif x tambah dengan 3. Jadi kita akan dapat macam mana tau? Negatif 2 tambah dengan 2. Negatif x tambah dengan 3. Jadi kita pun selesaikan negatif 2 dekat sini. Negatif 2x. Kat sini kita akan dapat 6. Jadi jawapan kita yang terakhir adalah negatif 2x tambahkan dengan 4. Itu jawapan kita. Ni jawapan kita untuk dy per dx dekat sini. Okey, baik. Jelas? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas cikgu. Ni nombor 2 kita lah. Okey, baik. Jadi, yang ni jawapan dia lah. Ni jawapan dia. Maaf sangat cikgu terlupa. Cikgu keluar tadi terlupa. Tak solat lagi. Okey, baik. Jadi, ini adalah kita punya soalan yang keempat. Okey. Yang ni, kita ada soalan yang ketiga ni. Diberi bahawa maksudnya dekat sini kamu kena bezakan sahaja. Kamu kena bezakan sahaja. Lepas tu kamu kena comparekan sahaja. Okey, ni cikgu tunjuk sebab kita pun dah kesentukan masa. Jadi kita boleh nampak dekat sini 2x kuasa 2 adalah hasil daripada 2x tolak 2 kuasa 2. Okey. Umairah, yang ni boleh buat tak? Yang tadi atas tadi Umairah jelas ke? Jelas cikgu. Okey, baik. Jadi dekat sini kita boleh nampak kita ada x. Ada x dekat sini dan kita ada x dekat sini. Maksudnya dan dia dalam keadaan darab, kita kena pakai petua darab. Jadi petua darab dekat sini untuk bahagian ni cikgu akan dapatkan u kita 2x kuasa 2. Dan cikgu bezakan dia du per dx, cikgu akan dapat 2 darab dengan 2 kita dapat 4x. Okey, habis. Yang ni ini kita boleh buka ataupun kita nak buka pun tak apalah. Yang ni v kita. Jadi kita boleh gantikan dia dengan v, kita akan dapat 2x tolak dengan 2 kuasa 2. Jadi kalau nak buka dekat situ tak jadi masalah lah. Untuk kita buat dv per dx dekat sini 2x tolak 2 2x tolak dengan 2 kita pun buka lah 2 darab dengan 2 kita akan dapat dekat sini 4x kuasa 2. 2x darab negatif 2 kita akan dapat negatif 4x. Ni pun sama, negatif 2 darab dengan 2 kita akan dapat negatif 4x, negatif positif 4. Jadi daripada sini kita akan dapat jawapan kita dekat sini 4x kuasa 2 tolakkan dengan 4 dengan 4 kita akan dapat 8x. Lepas tu tolakkan dengan 4. Okey, Nazan boleh follow ke Nazan? Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi ni dv cikgu tak kamerkan lagi. Barulah cikgu kamerkan dv per dx. Jadi dekat sini kita akan dapat 8x tolakkan dengan 8. Okey, jadi kalau kamu nak tanya kat mana dapat markah, setelah kamu kamerkan kat sini, kamu dapatlah markah.
Jadi bila dia dalam keadaan petua darab ni, kita kena darabkanlah pakai petua darab. Petua darab kita apa? Petua darab dekat sini cikgu tunjuk mana. Sekejap okey. Okey. Petua darab dekat sini, inilah kita punya petua darab. Ini mana petua darab? Ni petua darab. Inilah kita punya petua darab. Okey. Jadi dalam petua darab kita dekat sini, kita kena bezakan ikut petua darab lah. Kita kena bezakan ikut petua darab. Sekejap cikgu masa untuk cikgu selesaikan. Okey. Dah nak siap lah. Okey, baik. Jadi daripada sini, kalau kamu nak tahu, yang kamu buat ni, bila kita U, ni adalah U prime lah. Bila kita V, ini adalah kita punya V prime. Kita pun boleh buatlah dy per dx. U kita apa? U kita dekat sini adalah 2x kuasa 2. Didarabkan dengan V prime. V prime kita adalah 8x tolakkan dengan 8. Okey, ini adalah untuk yang pertama. Tambahkan dengan yang kedua V. V kita apa? V kita kat sini 2x tolak dengan 2 kuasa 2. Ataupun kamu nak pakai terus yang belah bawah ni pun tak jadi masalah. Iaitu yang kita dah buka dah. 4x kuasa 2 tolak dengan 8x tambah dengan 4. Itu V kita. Lepas tu kita ada U prime. U prime kita adalah 4x. Okey, ini apa tu darab? Kamu boleh buka kurungan. Okey, 2x kuasa 2 darabkan dengan 8. 2x kuasa 2 darab dengan 8, kita akan dapat 16x kuasa 3. Lepas tu 2x kuasa 2 ni darab pula dengan negatif 8. Dekat sini kita akan dapat negatif 16. Tambah, okey kat sini kita buka 4x kuasa 2 darab dengan 4. 4 darab 4 kita dapat 16x kuasa 3. Okey, kita pun buat lagi sekali. Negatif 8 darab dengan 4. Negatif 8 darab dengan 4, kita akan dapat negatif 32x. 4 darab 4, ni x kuasa 2. 4 darab 4, kita akan dapat dekat sini 16x. Okey, kita pun selesaikan. Ini ada x kuasa 3, ini ada x kuasa 3. Jadi dekat sini kita akan dapat 16 tambah dengan 16, kita akan dapat 32x kuasa 3. Okey, yang ni, ni ada x Ni ada x kuasa 2 2x kuasa 2 darab dengan negatif 8. Ni negatif 16 dengan 42. 16 tambah dengan 42. 16 tambah dengan 32, kita akan dapat 48. Negatif 48x kuasa 2 tambahkan dengan 16x. Okey, tak sama lagi. Kita kena jadikan di dalam bentuk ni. Jadi bila kita nak jadikan di dalam bentuk ni, apa yang kita kena buat? Kita kena buat apa? Kita kena buat pemfaktoran. Jadi untuk bahagian pemfaktoran dekat sini, kamu boleh nampak. Kamu boleh nampak untuk bahagian pemfaktoran, kita ada 32, kita ada 48 dan kita ada 16. Semua ni dalam sifar 4. Jadi cikgu keluarkanlah 4 dekat situ. Jadi bila cikgu keluarkan 32 bahagikan dengan 4, dia tinggallah 8x kuasa 3. 48 bahagi dengan 4, kita akan dapatlah 12x kuasa 2. 16 bahagikan dengan 4, kita dapat 4x. Setakat ni boleh follow ke? Nak dengar suara sikit? Setakat ni boleh follow ke? Boleh. Boleh. Lepas tu cikgu keluarkan x. Sebab apa x saja? Sebab sini ada 1 je x. Jadi tinggallah dalam kurungan 8x kuasa 2. Kat sini kita tinggallah 1 saja x. Dekat sini kita tinggallah 4. Okey, lepas tu apa yang kita boleh buat dekat sini? Yang dekat dalam ni, ini adalah kuadratik. Kita buat lagi sekali dia punya pemfaktoran. 8x kuasa 2 tolak dengan 12x tambah dengan 4. Kita pun tekan kalkulator. EQN, kita masukkan A kita 8. Lepas tu B kita negatif 12. C kita adalah 4. Kita akan dapat x kita adalah 1 dan kita akan dapat x kita yang seterusnya adalah 1/2. Jadi kita nak dia punya pemfaktoran yang kurungan ni, kita akan dapat x tolak 1. Dekat sini kita dapat 2x tolak 1. Okey, baik. Jadi daripada sini apa yang kita boleh baca, inilah kita punya kejap 8x kuasa 2 ni dah kita dulu. Allah. Tak dapat belah atas tu. Yang ni pemfaktoran dia dekat sini adalah 4x tolak dengan 2, 2x tolak dengan 2. Dia sama je macam tadi. Dia sama sahaja macam tadi. Yang tadi, cikgu dapat macam ni. Cikgu buat pemfaktoran pula sifar 4.
Sifar 4. Tak apa. Nanti kalau siapa yang tak faham, bagi tahu cikgu kan. Ini pemfaktoran dia. Ini pemfaktoran dia. Jadi, cikgu nak laju sikit. 4x. 4x tolak dengan 2. Lepas tu kita ada 2x tolak dengan 2. Ini pemfaktoran dia. Pemfaktoran dia. Okey. Jadi, kamu boleh tengok dekat kita punya y ni. Kamu boleh tengok dekat sini. Cikgu bawa dia pergi ke bawah. Cikgu bawa dia pergi ke bawah. Mana. Semua silap cikgu tadi. Cikgu terlupa betul tadi. Okey, baik. Jadi kalau cikgu keluarkan dekat sini kan, kita boleh nampak 4H sama dengan 4. Kita boleh nampak 2I ni sama dengan 2. Dan J ni, kita boleh nampak J adalah sama dengan 2. Jadi, itulah dia cara untuk kita selesaikan soalan di hadapan. Okey, baik. Jadi, itulah sahaja. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit okey ke? Untuk soalan terakhir ni. Okey, cikgu. Okey, minta maaf cikgu terang laju-laju kat situ. Nanti cikgu akan snap ambil gambar hantar dalam grup. Siapa-siapa yang tak faham, boleh bagi tahu cikgu. Cikgu terlupa betul solat. Astagfirullah. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp cikgu. Jadi, kita jumpa pula minggu depan untuk kita buat soalan trial yang seterusnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, cikgu. cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu.